Assalamualaikum. Esok aku dengan member-member aku nak pergi mandi sungai. So malam ni kita orang akan cari barang nak masak. Nak masak apa Maggi goreng. Maggi goreng dengan goreng nugget. Kita sampai pasar raya, kita akan cari. So malam ni kita akan review coklat Mekah daripada Haja Nusra. 1, 2, 3, 4, 5. Peja kita try ni dulu nak? Mesti tak sabar. Okay, kita orang akan try ni dulu. Ini tak tahu ni apa. Manisan kot macam tu. Weh, Dia macam kurma lah. Cuba kau pilih tisu. Dia bentuk dia macam ni. Pelik korang. This one, dia lembik tau weh. Dia biji. Aku tahu ni apa. Buatin. Buatin weh rupanya. Okay. Makan ke? Dia macam buatin tapi macam dia dah rendam. Kau punya macam peach tu. Macam kau rasa? Macam lain Sama. Sama je tapi ini lagi manis lah. Ya. Aku macam masam sikit. Kau punya macam bukan buatin. Buatin mana ada biji besar. Kan? Aku punya macam biji kecil-kecil. Dia punya ada biji besar. Buah lain aku rasa. Sama ada buah peach, plum ataupun apricot. Berapa per 10? 6. 6. Aku macam tak minat sangat. 5 lah, 5. Yang ni pula. Yang ni sama. 1, 2, 3. tak ada lah. Okey lah. Aku tak suka sangat sebab dia macam tak, dia macam kosong ni. Macam coklat semata. Lepas tu macam ada biji-biji kan. Apa tak? Dia macam kekacang lah. Manis. Manis sangat lah ni. Aku macam nak try ni. Ni tinggal satu je tadi. Nama dia Al-Waliyu Fan. Aku punya Al-Khalita Special. Al-Khaliza. Aku picit dia. Oh, dia macam ada something kat dalam ni. Apa? Oh, tak. Dia dah buat macam kuih koci guys. Dalam ni macam ada biskut. Bismillah, try. Dia bukan biskut. Dia macam kek lady finger. Rasa. Tak pernah rasa kat Malaysia. Sedap. Otak aku tak pernah kat Malaysia. Tapi dalam dia literally kurma. Dalam dia kurma. Ya ke tu kurma? Ya. Nampak? Nak baca, baru tak faham pun. Daqiq. Daqiq. Tambah. Madinah tamam. Oh, ada cinnamon tau. Rasa cinnamon. Betul? Ya. Betul? Nabati. Cinnamon. Badil seberkatu tiba insus hari budak kami nak hari berbeda nama ada sama jenis lain dan juga fikir boleh sodium masuk tato ini pinang soya soya nak coklat coklat faham je orang faham je suka. Aku tak boleh lah nak tukar. Okay, aku boleh yang ini aku rasa dah tak makan kot sebabnya ini kurma. Aduh, tapi aku dah rasa di sana so tak nak. Ini kurma tapi dia coat dengan white chocolate. Macam? Okay. Not bad lah. And biji dia diganti dengan almond, so boleh makan. Almond ke tu? Macam almond. Okay, je rasa dia. Aku suka je lah kurma. Tapi aku tak suka kurma yang manis. Aku suka kurma yang macam keras-keras gitu. Aku suka yang macam lembik betul tu. Okay, so guys, setuju? Tak tahu. Overall, terima kasih Haja. Terima kasih Haja Nusra. Semoga dapat umrah yang Majrur. bukan majerur Mabrur.
Okay, terima kasih ya Haji Nusrah. Nanti pergi beli lagi. Yang ni, yang colour lain pula. Bye korang. Jumpa esok. Esok kita akan pergi Sungai Mahal. Kita orang ada buat goreng-goreng sikit. So far kita orang dah goreng nugget. Dah siap. Tengah goreng kentang. And then lepas ni kita akan goreng Maggi. Kentang Haji Nusrah goreng JK Jamuan. Maggi dah siap. Chef Wan yang masak. Kita orang bawa air masak. Maggi goreng. Ooh, looks so delicious. Lepas tu ada dessert. Dessert. Sauce, mayo. Ni nugget. Lepas tu ada fries. Pinggan-pinggan. Tu je. Nanti kita nak kena ambil mami. Kita dah bersiap nak pergi Sungai Mahal. Nashra tengah panaskan enjin. So nanti dah sampai kita akan on camera balik. Makeup aku hari ni nampak macam maknya sikit. But yeah. Lepas ni kita akan ambil mami. Mami dekat KKSI. Weh, aku tak tolong ni pun. Angkat. Mari sini. Alah ni, jumpa saja nak tak sini. Nashra. Bukan minyak tu kan. Kalau macam dia dah macam dah tu sikit baru tekan minyak. Kalau macam baru-baru tekan minyak. Ui. Kita orang stuck sebab kereta tak boleh hidup. Kita akan guna Grab. Tunggu Wan angkat mami atas sini. Lepas kita akan naik Grab sama-sama. Kita ada 557. Kita orang dah dekat dalam Grab. Mami, kita orang dah ambil mami. kita orang dah sampai kampung Sungai Mahal. Kereta Ferrari Nash rosak. Kita sampai juga. Alhamdulillah. Kita takkan berputus asa. Weh, aku nak terkencing. Sebab tengok air sungai. Kita menaiki batu-batu ni sebab nak sampai yang tempat yang macam ada slide ke apa tak. Ini kita punya tapak. Weh, sebenarnya kan kalau kau bawa tempat masak tu pun best kan? Ya. Yeah. Macam ni ya. Kita cari sana. Lepas tu perjalanan aku. Tengok ni. Sekarang tengah nak kena lagu. Lepas tu macam tengah isi perut sekejap. Lepas tu nanti kita orang berbalik. Nampak tak tu? Ada ikan. Aku rasa kita orang tak dapat meneruskan mandi sungai pun sebabnya hujan. Gerimis. Tadi macam tak lebat sangat. Ini macam dah start lebat. So kita orang kena naik atas sekejap. Tunggu. Tak boleh nak lap muka. Guys, ni apa? Aku duduk dari tadi. Mami cakap atas ada macam tempat cantik untuk tangkap gambar. So mungkin kalau hujan dah reda kita akan tak bestnya. Dah hujan. Mata terpejam, langit mulai bicara. Bintang bernyanyi cerita tanpa suara. Angin membelai rahasia malam gelap. Mimpi esok cerah menari tanpa lelah. Tidurlah tenang, dunia terus. sekarang dah
bestnya, aku dah lama gila tak mandi sungai. Last dekat Sabah, tapi itu pun bukan mandi sungai. Macam pergi sungai, lepas tu macam tengok ikan yang boleh sedut-sedut kaki tu. Korang takkan ditinggalkan. Aku akan bawa korang. Boleh. Saya doakan Iman nak naik ke atas tu dengan selamat. Jalan elok-elok je. Guys. Aku ada dalam makan dah tahu. Mana? Kau tak ada orang kan main terjun atasnya tau. So yang tepi tu dalam. Ini dah masuk? Ni kita dah masuk kawasan orang asli. Ada jambatan ni kan? Ni sekarang ni kita dah melepasi kawasan orang asli. Kalau sebab apa? Sebab kita tak tahu yang mana-mana orang asli tu bukan. Kalau kita dijumpai guys, habislah guys. Guys, itu air terjunnya. Okay. Yang dalam adalah dah tepi-tepi situ. Faham Faham. Tak faham, ulang balik YouTube. Cantik. Wah. Dalam mimpi kita harapan tak pudar, bahagia menanti di ujung fajar, sukacita menyapa seperti sinar. Langkah kecilku di jalan tak bertepi, menyusuri ruang itu penuh misteri. Namun cahaya cinta tetap membimbing, menghangatkan hati dunia yang dingin. Tidurlah tenang dan dunia terus berputar. Dalam mimpi kita harapan tak pudar, bahagia menanti di ujung fajar, sukacita menyapa seperti sinar. Semua lapar ke tidak? Lapar. Tak perlu takut gelap malam ini, ada harapan di setiap mimpi. Di bawah langit Kita orang tu naik nak beli aiskrim. Abang aiskrim tu dekat situ guys. Kita orang panggil-panggil tadi. Aiskrim. Macam? Tak. Siapa nak macam? Mana tengok sikit macam ni? Itu macam. Tak. Ini klasik vanilla. Shalom tak ada? Ada. Shalom tu apa? Wah. Ni tak tahu. Sedap betul ni? Sedap. Yang ni ada flavor apa? Flavor apa yang ada? Nak ni juga. Strawberry ada, coklat ada, vanilla ada. Nak semua ni? Aiskrim. Oh my god, kena sesek. Thank you. Bye. So kita akan balik ke sarang kita orang. Ini lebih dari RM5. Aku tak tahu satu berapa. Lepas mandi pun cantik. Pakcik tu tengok. Tahu. Dia pakcik tu tengok dah. Okay, jom. Betul tengok. Pakcik tu tengok. Tak boleh. Aku macam tak datang. Tapi kena tahan sikit. Dah. InsyaAllah boleh. Kita orang dah habis mandi dah. Semua dah. Dah tukar baju apa semua, kita orang survive. So sekarang ni kita kena jalan sikit untuk cari line. Sangat penat. Ya, kita orang macam dah nak baring je sekarang ni.
Kena jalan sikit and cari line untuk pergi order Grab. So let's go. Guys, kita orang kena jalan sampai jumpa apa-apa kedai ke rumah. Kita orang kena makan malam. Berat guys. Kita orang dah jalan jauh dah. Weh, kau tunjuk jalan kat depan tu weh. Ya Allah, kita orang kena naik bukit. Kita orang kena naik bukit lagi. Tengok dia orang. Kita kat belakang. Kenapa? Ha? Tak ada. Sekarang Dekat rumah siapa-siapa dah. Kita macam pelari. sampai sini je vlog kita.